Alhamdulillah, selamat datang ke YouTube Muhammad Azhar Habib Ahmad. Okey, pada pagi ini saya akan menziarahi pusara Sudiman Haji Ashad di Taman Cengar. Okey, jom. Alhamdulillah, cuaca ni cantik. Alhamdulillah, matahari memancar. Okey, kalau kita daripada Metakap, berjumpa Pasaraya Cowboy, Taman Cengar, Temeloh. Okey, kita masuk kiri. Depan sikit rampai dalam, masuk kiri. Nampak Mary Brown. Mary Brown. Masuk ikut belakang. Ini Pasaraya Cowboy. Masuk ikut belakang. Kemudian turun. Dulu ada sangka ikan tu duduk kat atas jalan. Pasal banjir besar kan. Kalau tak ubah lagi mana, kalau kereta tu tak boleh lalu lah. Kereta, motor tak boleh lalu. Kalau basikal tak pasti. Masih ada lagi dekat depan ni. Saya tak pastilah basikal ni boleh lalu atau tidak. Oh, semak samun lah, tak boleh lalu. Basikal pun tak boleh lalu. Dulu ni sangka ni komplit dia buat restoran kat atas sungai ni lah. Ni kesan orang turun tu. Yang ni dulu duduk atas sini. Sekarang ni makna saya kena cari jalan alternatif lain. Sama ada saya kena melawan arus, patah balik pakai guna basikal. Saya boleh ni guna basikal patah, tapi mungkin tolak. Tapi cocok ini panas betul lah. Ni saya nak tengok ni sekolah agama ni. Apa pasal dia terbenggalai ni, tak tahu kenapa. Jom kita tengok sekejap. Tafiz Integrasi Al-Mu'min. Saya pun tak pastilah Tafiz ni masih digunakan lagi atau tidak ni. Dia rasa guna lagi ni. Nampak bersih ni. Ni bangunan ni 1, 2, 3. 2 tingkat lah. Bawah tu ground floor. Jom. Kita nak pergi cari jalan lain pula lagi ke Pusara Sudiman Haji Ashad. Okay, jom. Patang balik. Cari jalan lain. Mana kos nak alih tu berat tu. Mana nak hantar jenazah tu kena jalan jauh sikit lah. Mana kena pusing jauh sikit lah. Pusing jauh sikit lagi ke Pusara Sudiman Haji Ashad ni. Dulu ni, untuk pengetahuan semua, dulu ni kawasan banjir ni. Belakang tu sungai Semantan. Belah kiri. Semantan ni kalau banjir besar ni, air naik sampai ke atas ni. Ni. Habis kubur ni. Pusara Sudiman Haji Ashad pun habis tenggelam. Pasal tanah perkuburan ni tepi sungai Sungai Semantan. Tak boleh buat apa lah.
Okey, kita dah masuk dah jalan ke perkuburan Taman Cengang. Alhamdulillah. Sampai juga saya di perkuburan Islam Cengal, Batu Satu, Temeloh. Okey, ada adab bila kita sampai di tanah perkuburan ni, kita bagi salam semua. Bagi salam semua ke ahli kubur ni, sebab diorang pun memerlukan pahala. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian bila lepas bagi salam, baru kita pergi kubur. Contoh kubur arwah kita, arwah kawan kita, arwah mak kita ke arwah sahabat kita. Kita pergi kubur tu, sebut nama dia. Assalamualaikum sipulan-sipulan, saya datang ni untuk melawat sahabatku. Contoh ayat. Okey, jom nanti saya bawa tuan-tuan melihat pusara penyanyi nombor 1 Malaysia, Allah Yarham, Sudirman Haji Asyad. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, sambil kita berjalan ni, kita tengok juga kubur-kubur lama ni. Kubur-kubur lama. Okey, sampai dah di pusara Sudirman Haji Asyad. Sudirman Haji Asyad, tarikh lahir 25 Mei 1954, meninggal 22 Februari 1992. Okey, kepada siapa yang nak menziarahi, okey, guide dia cukup mudah. Okey, bila sampai di tanah perkuburan ni, ada pintu pagar tu. Pintu pagar, masuk kanan, nak mudah, betul-betul ikut tepi pagar ni. Ikut tepi pagar ni, pagar besi tu. Ikut tepi pagar tu, pagar besi tu. Kemudian nampak pokok besar. Nampak pokok besar tu, mana baris kubur lama ni
kubur pertama, baris pertama, baris ketiga. Ha, ni ada kubur lama ni. Ada kubur lama. Bebek jangan langkah. Ha, ni baris ketiga ni. Dia batu ni. Batu mamar ni. Batu mamar. Batu mamar. Nampak. Kerusi pun di pusara ni pun letak pun membelakangkan kiblat. Mana bila duduk ni kita menghadap ke muka sini. Okey. Nampak kursi, ada 2 kursi. Saya ambil gambar sekeliling lah. Okey, guide dia senang. Guide pokok besar ni. Pokok besar ni. Pokok besar ujung tepi pagar, tepi jalan. Pasti jumpa. Pasal ni luas ni dia ada kalau ikutkan abang yang saya borak tadi, dia meracun ni, dia cakap ada 2 kampung ni. Sini kampung perkuburan Batu Satu. Yang sana, ujung sana, kalau nampak lah burung biru tu, bukannya ni, kat sini. Biru tu, itu adalah perkuburan kampung Paya Kecil. Paya Kecil. Okey, jom kita duduk dan bacalah sikit, sedekahkan apa-apa yang kita mampu lah. Alhamdulillah. Selesailah sudah kayuhan saya ke pusara penyanyi nombor 1 Asia, Allahyarham Sudiman Haji Arsyad. Kepada peminat-peminat yang ingin datang tu, bolehlah datang. Seandainya daripada tol Temeloh, okey, kita nak ke tol Temeloh, nak ke Temeloh ni, jumpa sempang 4 Megat Serama tu, terus okey, sekarang ni jalan nak masuk tak dapat. Dekat ada sangkar ikan kat situ, jalan makna masuk ikut lepas pada traffic light Temeloh Jaya ataupun MTJ, depan sikit ada sempang kiri masjid kampung Kepayang. Masuk ikut situ, ikut jalan tar tu, pasti jumpa. Okey. Kalau kita daripada Bandar Temeloh, daripada Kuantan ke ikut jalan lama ni, Kuantan Maran, kita kena U-turn melalui traffic light TJ tu, Temeloh Jaya. Sama juga masuk ikut masjid kampung Kepayang. Masuk. Mudah je. Nampak situ? Itu pagar tu. Masuk ikut tepi pagar tu. Ikut tepi pagar ni. Kalau tak tahu jalan lah, nak mudah. Ikut tepi pagar ni, nampak pokok besar. Terus masuk kiri. Nampak? Kubur batu mamar. Bukan mozaik, batu mamar, batu yang memang original mama yang ditempah, yang dipotong tu. Warna putih. Okey. Alhamdulillah. Selesailah sudah sisi ziarah saya di pusara Allahyarham Sudiman Haji Arsyad. Lepas ni insya-Allah kalau dimurahkan rezeki, saya akan ziarah pusara Allahyarham Pak Sako. Masa sekolah dulu kita ada belajar tu, siapa Pak Sako. Okey, nanti saya akan pergi ziarah pusaranya di kampung Buntut Pulau. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton video ini, dan saya doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkanlah seksa kubur jika ada, dan kita mati dalam husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.